Nak tahu tak satu rahsia? Sebenarnya simpan 1 gram 1 bulan ni tak membuatkan kita kaya pun. Sebab apa? Kalau kita simpan 1 gram 1 bulan, dalam masa setahun kita cuma ada 12 gram emas saja. 12 gram emas tu maksudnya kita ada sekitar 4 ke 5 ribu ringgit. Tetapi jangan pandang rendah kepada kuasa 1 gram 1 bulan. Sebab apa tuan-puan? Bila kita mula menyimpan 1 gram 1 bulan, sebenarnya kita sedang membina habit, membina rutin, membina tabiat untuk konsisten menyimpan. Feedback kebanyakan dari penyimpan emas saya, mereka mula simpan 1 gram 1 bulan, tapi bila cukup setahun, simpanan mereka lebih pada 12 gram emas. Sebab apa? Sebab bila dah mula, mereka rasa lebih semangat, lebih konsisten untuk tambah gram emas mereka. Dah ada 1 gram, nak tambah 1 gram lagi. Lepas dah ada 1 gram, nak cuba 5 gram pula. Lepas dah ada 5 gram, nak cuba dinar pula. 5 dinar, 10 dinar. Tabiat inilah yang kita nak. Konsisten terus menyimpan dan terus menyimpan, dan pada akhirnya terkaya sendiri dengan simpanan emas. Jadi untuk tuan-puan yang masih di atas pagar, masih teragak-agak bila nak mula menyimpan, jadi mulalah daripada sekarang untuk menyimpan emas. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.